Cakap balik macam mana tadi? Kalau kata potongan harga untuk pemegang kad veteran, maksudnya kad pesara. Kalau belum pesara lagi pun, maksudnya kalau ada kad kita punya IC tentera tu, polis ke bomba ke, semua dia ada potongan dekat Maidin. Cuma potongan dia setiap barang tu dia tak sama, letak faham dia punya persen-persen tak sama. Sebab supplier yang hantar barang kita berlainan lah, syarikat berlainan, jadi potongan dia tak sama lah. Jadi kita tak ada fit 10% ke 3% tak sama. Cuma kalau dekat Maidin, bila buat pembelian barang bukan makanan sahaja, makna kata pakaian, kasut, baju sekolah, baju raya, boleh guna kad veteran untuk potongan harga kad Maidin lah. Dan lagi satu, kalau ada pemegang kad Maidin, kad meriah tu, maksudnya bila buat pembayaran dekat kaunter, kena maklumkan dekat cashier lah. Maksudnya barang makanan, buat bayaran satu resit guna kad Maidin. Jadi akan dapat poin melalui kad Maidin lah. Lalu untuk kad pesara ni, asingkan barang bukan makanan, pakaian pun semua tu, bayar guna satu lagi resit guna kad pesara. Maknanya kelebihan dia akan dapat satu potongan harga, satu lagi collect point. Kalau kata campur sekali semua barang, cashier akan pilih salah satu je sebab kita akan key in dekat kaunter. Cuma potongan harga dekat kita punya Maidin ni, maklum balik dekat pemegang-pemegang kad pesara tu, dia punya potongan dia tak sama lah setiap pakaian yang ada. Cuma dekat Maidin, kalau kata jenama Maidin punya tu, kalau lelaki Mikail, kurta Mikail, baju Melayu Mikail, jenama dia dekat baju tu. Kalau perempuan Mikaela, baju kurung Mikaela, tudung Mikaela, yang tu ada potongan. Potongan dia tinggi sikit lah berbanding yang lain lah. Jelas lah. Baik, terima kasih. Sama.